Okey geng, so hari ni kita masih lagi berada di China. Kita nak tengok 3 model motor terbaru daripada Moto Morini. So 3 model ni adalah model touring. Jadi jom kita tengok first model dulu. Okey geng, so dekat depan aku ni, ini adalah Moto Morini Alltright 450. Bakal menjadi pencabar terbaru 450cc. Kalau kita tengok dia punya enjin, dia datang dengan parallel twin 450cc, mampu menghasilkan horsepower sekitar 44.2 horsepower dan 44 Nm of torque. Kalau kita tengok dia punya design dia more kepada adventure, more kepada off-road lah. Datang dengan tayar 21 inci dekat bahagian depan, 18 dekat bahagian belakang. Ini dia punya design dekat bahagian hadapan. Kalau kita tengok dia punya lampu, ada 2 lampu projector LED dan juga lampu DRL dekat bahagian atas ni. Dia punya paruh pun agak tinggi juga dan dia punya fork hadapan menggunakan USD fork. Berat motosikal ni hanyalah 170 kg sahaja. Ketinggian seat 847 mm. So untuk 170 cm ke atas memang sangat sesuai untuk motor ini. Untuk sistem brake pula dia menggunakan Jejuan 4 port dekat bahagian hadapan. Dekat bahagian belakang single port. Jejuan siap dengan ABS depan dan juga belakang. Okey, so dia dah siap datang dengan sistem TCS, boleh on dan boleh off. Dia punya ABS pun boleh on dan boleh off. Barulah boleh off-road kan. Okey, so ini dia punya brake belakang. So brake belakang dia ni pun nampak lawa, nampak tak? Bila kita brake dia akan ada lampu macam itulah. Jadi itu sebuah sedikit mengenai spek yang ada pada motor Alltright 450 ni. Untuk spek lebih lanjut, baca caption dekat bawah. Jangan malas membaca amalan mulia. So jom kita nak test ride pula, tengok dia punya power tak power. Okey, so kita dah duduk dekat Alltright 450. Kita test tengok padu tak padu. Mantap handling dia. Ui. Sangat geng. Tengok power 1200. Mantap. Braking dia pun best geng.